Pidato Rukun Negara. Tema Bersama Membina Negara Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, serta guru-guru dan hadirin yang saya hormati sekalian. Bersama membina negara bangsa, itulah tema yang menjadi tunjang pidato saya pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, Malaysia ialah sebuah negara yang unik. Kita hidup dalam kepelbagaian kaum, agama, bangsa dan budaya. Namun, apakah yang menyatukan kita? Jawapannya ialah semangat perpaduan berpaksikan rukun negara. Rukun negara bukan sekadar lafaz yang diucapkan setiap minggu di sekolah. Sebaliknya, ia merupakan panduan hidup rakyat Malaysia. 5 prinsip rukun negara menjadi asas pembentukan masyarakat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan negara. Prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan mengajar kita menjadi insan berakhlak mulia, jujur dan bertanggungjawab. Nilai murni inilah yang melahirkan masyarakat yang saling menghormati walaupun berbeza agama dan kepercayaan. Prinsip kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, menanam semangat patriotisme dalam jiwa setiap rakyat. Sebagai generasi muda, kita harus menghormati institusi raja, perlembagaan serta sentiasa mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Prinsip ketiga dan keempat, keluhuran perlembagaan serta kedaulatan undang-undang, meningkatkan kita bahawa setiap rakyat mempunyai hak dan tanggungjawab yang perlu dipelihara. Negara akan terus aman apabila semua pihak menghormati undang-undang dan tidak mementingkan diri sendiri. Prinsip kelima, kesopanan dan kesusilaan amat penting pada era media sosial hari ini. Gunakan kata-kata yang baik, hormati perbezaan pendapat dan jauhi budaya kebencian. Akhlak yang mulia menjadi jambatan perpaduan masyarakat. Hadirin sekalian, membina negara bangsa bukan tugas pemimpin, malah tanggungjawab kita semua. Sebagai penjawab awam, kita boleh bermula dengan menghormati guru, membantu rakan tanpa mengira kaum, menyertai aktiviti-aktiviti perpaduan dan mengamalkan nilai-nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Ingatlah, perpaduan bukan membina melalui kata-kata semata-mata, tetapi melalui tindakan. Apabila kita saling menghormati, bekerjasama dan berganding bahu, maka lahirlah sebuah bangsa yang kuat, aman dan disegani dunia. Akhir kata, marilah kita bersama-sama menghayati rukun negara, bukan sekadar di bibir tetapi di hati dan tindakan dengan semangat perpaduan yang utuh. Bersama kita membina negara yang gemilang untuk generasi hari ini dan masa hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.